Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak servis Azia Rahmah aku. Yes, aku nak servis minyak hitam. Mula aku nak buat flashing dulu. Tapi tadi aku dah buat flashing lah. Aku pakai ni Agent Castrol shampoo engine lepas tu tuang dulu, baru tukar minyak hitam lah. Lepas tu aku tukar ni lagi, filter aircon condenser kat dalam ni lah. Sekarang ni tengah masuk gas sebab ada leaking dekat valve ni. Valve ni leaking, so dah tukar baru. So sekarang ni kita tengah isi gas lah. Untuk pengguna Azia, jangan lupa korang kalau pakai minyak hitam pakai macam ni 020 ataupun 530. Tu boleh pakai. Janganlah pakai tinggi sangat sebab lubang-lubang minyak hitam tu halus. Macam rambut ni halus lah. So sekarang ni dia tengah running lah aircon aku. Pak. Azia walaupun Rahmah, kita kena jaga pada enjin dia. Biarlah luaran tak cantik pun, janji enjin dan dalam berpuas hati. Orang kata apa? Tapi dekat Azia ni dah banyak aku tukar. Lampu dah tambah apa? Screen shade Lepas tu aku dah pakai Android player. Banyak dah aku dah tukar. So last video hari tu aku tunjuk tukar ni je kan. So dia dah check okey lah kan. Sekejap aku tahu suhu dia. Berapa ni? 7.6, 7.8, 7.4, 7.2, 7.0. Okey lah ni. Sejuk lah aircon aku. Tak adalah aku kepanasan bahang guys. Nak servis aircon kereta korang ataupun servis kereta, kau boleh datang kat sini lah. Aseng Legacy Auto dekat Senawang Negeri 9. Mana orang Senawang boleh datang bengkel kat sini.